أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa basyir Alhamdulillahil qail wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi al-azhar wa ashabil ahyar wa sallim tasliman katsira. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini sekali lagi kita dikurniakan oleh Allah kesempatan untuk hadir bersama dalam kuliah maghrib ini. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi salah satu pintu di mana Allah SWT menyampaikan berbagai rahmat dan nikmat, menyampaikan ilmu dan kefahaman, meningkatkan iman dan amal kita. Untuk mengisi masa pada malam ini, marilah kita sama-sama merenungkan amalan kita yang sangat penting, iaitu sembahyang. Karena kita semua sudah maklum bahawa sembahyang adalah tiang agama. Makna sembahyang tiang agama ni, perkara-perkara agama yang lain sangat bergantung kepada sembahyang. Puasa kita, zakat kita, haji kita, akhlak kita dan apa saja sangat bergantung kepada sembahyang kita. Kalau sembahyang kita itu betul, maka amalan-amalan lain akan jadi betul. Kalau sembahyang kita itu benar-benar mencapai tingkat iqamah solah, mendirikan sembahyang, dan kita benar-benar menjadi orang yang muqimus solah, orang yang mendirikan sembahyang, sebagaimana yang Nabi Ibrahim mahu supaya dijadikan oleh Allah dirinya dan anak cucunya orang-orang yang mendirikan sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah diri aku dan zuriat aku, anak cucu aku, menjadi orang yang mendirikan sembahyang, muqimus shalah. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami ini, ya Allah. Jadi Nabi Ibrahim bukan hanya meminta kepada Allah, munajat kepada Allah supaya Allah jadikan dirinya orang yang sembahyang sebagai musalli, tapi muqimus shalah, orang yang mendirikan sembahyang. Tentu kita dapat membedakan antara orang yang sembahyang dengan orang yang mendirikan sembahyang. Orang yang sembahyang ini asal sembahyang, tapi orang yang mendirikan sembahyang, sembahyangnya itu betul-betul memenuhi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah di antara makna sembahyang itu tiang agama.
Kalau semayang kita condong, tak tegak, maka urusan-urusan agama yang lain pun jadi condong, jadi tak betul. Kerana itulah tuan-tuan, sehingga besok di akhirat besok pun sebab orang-orang Islam ni masuk neraka pun sebabkan semayang. Sebab semayang yang nombor satu. Nombor dua, sebab tak bagi makan, tak bantu orang-orang miskin. Sebab ketiga barulah dosa-dosa yang lain. Sebab di dalam Quran ada diceritakan ya, bagaimana keadaan kita di akhirat besok. Bila kita dah masuk surga, kita terkenang kawan-kawan kita, rakan-rakan kita, kawan sekerja ke, orang kampung ke, mana si fulan itu, mana si fulan ni tak ada di surga. Tengok-tengok senarai dalam neraka. Jadi kita melawatlah mereka yang dalam neraka ni. Ya, ikut kenyataan dalam Quran, orang surga boleh merawat ke neraka. Tak terbakar ke? Itu kerja Allah Ta'ala. Sebab itu diceritakan dalam Quran. Jadi bila kita pergi ke neraka tadi, kita tanyalah rakan-rakan kita yang sekampung sekerja, ma salakakum fis saqar, apa yang menyebabkan kamu ni masuk neraka? Kita duduk sekampung dulu, kita kerja sama-sama satu pejabat. Qalu manaku minal musallin. Mereka menjawab, sebenarnya kami dulu tak semayang. Jawapan yang pertama, manaku minal musallin. Ini orang Islam ya, orang kafir lain ya. Ini orang Islam. Manaku minal musallin, kami tak semayang. Baru yang kedua, manaku nut'imul miskin, kami tak bagi makan, tak bagi bantuan orang-orang miskin yang memerlukan bantuan. Baru yang ketiganya, wa nahnu nakhudu ma'al khaidin, kami dulu di dunia berlarut-larut buat dosa besar dan kecil. Ya, berlarut-larut buat dosa besar kecil ini kendian. Nombor satu apa? Semayang. Itu bagi orang yang tak semayang. Bagi orang yang semayang tapi semayangnya tidak memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah, seperti yang Allah firmankan dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis solah li dzikri, dirikanlah semayang untuk ingat aku. Berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala yang ringkas ini, maka semayang itu dapat dibagikan kepada dua bahagian, zahir semayang dan batin semayang. Yang dimasukkan zahir semayang itu ialah perbuatan semayang yang berlaku, yang dilakukan oleh anggota kita, termasuklah bacaan-bacaan yang wajib dan yang sunat dibaca, ya. Rukuk kita, sujud kita, berdiri kita dan sebagainya. Itu bahagian zahir semayang. Bahagian batin semayang, li zikri, ingat Allah ini dalam hati. Jadi sembahyang yang diperintah oleh Allah mengandungi dua bahagian, zahir sembahyang dan batin sembahyang. Yang dimaksudkan pada zahir ialah sembahyang, kelakuan sembahyang yang dilakukan oleh tubuh badan kita, harakatul jismi, gerak jasad kita. Al-amalu harakatul jismi, amalan itu, amalan sembahyang dan amalan apa saja ialah gerak tubuh kita. Ya, ingat kepada Allah itu niat. Wan niyatu harakatul qalbi, gerak hati. Jadi bila kita sembahyang, ada gerak tubuh, ada gerak hati. Dan gerak hati itu diterangkan oleh Allah, ingat kepada Allah Ta'ala, tak boleh ingat yang lain. Untuk mempelajari, untuk membolehkan kita mengetahui macam mana nak melakukan sembahyang,
kita belajar ilmu fiqh. Untuk ingat Allah dalam sembahyang, kita kena wajib belajar ilmu tasawuf. Tak belajar ilmu tasawuf, insya-Allah tak boleh ingat Allah dalam sembahyang. Sedangkan orang yang belajar tasawuf pun nak ingat Allah dalam sembahyang pun susah, apatah lagi yang tak belajar. Kerana mengingati Allah, berzikir mengingati Allah itu diajar dalam ilmu tasawuf, diterangkan satu persatu, dan memang dipimpin oleh ulama tasawuf, dan tidak ada diajar di dalam bab sembahyang. Saya belajar fiqh ni lama juga tuan-tuan. Sekolah agama Johor pun sampai darjah khas. Tak ada guru-guru agama ni menitik beratkan khusyuk dan sembahyang, tak ada. Jaga rukun sembahyang ada. Jaga ini, jaga itu ada. Tapi tentang khusyuk ni ada sepintas lalu. Tapi dalam tasawuf tidak begitu. Dan tasawuf memang dititik beratkan tentang khusyuk. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan menilai amalan kita berdasarkan macam mana gerak hati kita. Bukan hanya dinilai daripada amalan kita yang zahir, tapi lebih dinilai daripada batin atau gerak hati. Sebab itulah orang yang hatinya bersih dari sifat-sifat yang tercela, ibadatnya lebih baik daripada orang yang hatinya dikuturi oleh sifat-sifat yang tercela. Sehingga Nabi ada bersabda, kalau seorang mukmin itu dalam hatinya ada sifat hasad dengki, amalannya tak diterima oleh Allah. Baru satu sifat dia. Seorang mukmin yang hatinya ada sifat hasad dengki, amalan-amalan solehnya tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang hatinya bersih, gerak hatinya lebih baik, dan amalannya tentunya lebih untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebenarnya tuan-tuan, bukan hanya sembahyang perlu mempelajari ilmu tasawuf. Ibadat puasa pun perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa kita tahu tujuan puasa takwa, ketakwaan kita kepada Allah. Nak belajar bab puasa, belajar ilmu fiqh. Dalam fiqh ada. Nak belajar macam mana nak meningkatkan ketakwaan kita dalam puasa, dalam amalan, kena belajar ilmu tasawuf. Ya. Haji, ibadat haji pun lagi jelas. Kalau siapa yang haji, melakukan ibadat haji, dia tak belajar ilmu tasawuf, memanglah banyak yang tak tercapai. Sebab haji itu, kata orang-orang sufi, kata ulama tasawuf, ialah perjalanan terakhir seseorang mukmin ke akhirat. Daripada dunia ini ke akhirat itu perjalanan terakhir. Supaya dengan ibadat haji tadi, syariat orang mukmin itu sempurna, agamanya sempurna, sifat kehambaannya kepada Allah sempurna. Jadi balik daripada dunia ini ke akhirat menjadi hamba Allah yang sebaik-baiknya. Jadi tidak akan tercapai maksud-maksud ini semua kalau seseorang yang menunaikan haji dia tak belajar tasawuf. Memang boleh dia tawaf 7 keliling, bukan susah. Memang boleh dia sa'i 7 kali. Memang boleh dia pakai ihram, sama saja. Wukuf di Arafah pun sama saja. Orang duduk, kita duduk. Orang dah habis masa pergi ke Mina, kita pun pergi ke Mina. Tapi kalau kita belajar ilmu tasawuf, tuan-tuan, lain. Ya. Wukuf di padang Arafah itu tubuh badan kita. Hati kita diajar dalam tasawuf, hati kita mesti dengan Allah saja.
diajar dalam ilmu tasawuf wukuf qalbi. Tubuhnya wukuf di padang Arafah, hatinya wukuf qalbi, artinya hati tak boleh ingat yang lain kecuali Allah saja. Wukuf artinya berhenti hati dari ingat-ingat apa saja kecuali Allah. Ini kalau tak belajar tasawuf mana boleh, tuan-tuan. Saya dah dapat ijazah MA di pengajian Islam pun tak tahu, tapi bila belajar tasawuf baru tahu, ya? Sebab itulah Hasan Basri dia naik haji 3 kali. Kali pertama dia pakai fiqh saja, dah hatinya wah puas, haji aku ni dah cukup bagus, semua dah ikut apa yang diterangkan dalam fiqh. Bila dia balik, dia belajar tasawuf, oh rupanya tak betul, aku kena haji lagi sekali. Bila haji yang kedua, dia balik, dia rasa sedaplah sikit. Dia semak-semak lagi dengan ilmu tasawuf yang dipelajari lebih dalam lagi. Dia kata dalam hati dia, oh haji aku kedua pun tak sah juga, aku nak pergi lagi sekali. Dah pergi kali ketiga, barulah dia, mudah-mudahan haji aku ini menempati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Hasan Basri, tuan-tuan. Pengalaman dia sebagaimana yang diceritakan oleh setengah ulama dalam kitab-kitab mereka. Dalam kitab yang kita baca Iqadul Himam, Syarah Ulil Hikam pun Ibnu Ajibah ada menceritakan macam mana Hasan Basri menunaikan haji banyak 3 kali. Ibadat lain pun sama saja, tuan-tuan. Sedekah, zakat sama. Tujuan zakat apa dia? Untuk membersihkan diri kita dan untuk membersihkan harta kita daripada hak orang lain, daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Asal keluar saja ke boleh? Bersih hati kita. Kerana mengeluarkan zakat itu mestilah disertai dengan akidah yang jelas, tauhid yang jelas. Sebagaimana Abu Bakar, ya, bila dia dermakan semua harta kerana dia memandang, kerana dia yakin yang ada pada Allah itu lebih baik daripada apa yang ada di tangan. Jadi kerana itulah, tuan-tuan, untuk membetulkan semua ibarat kita perlu belajar ilmu tasawuf. Sebab itu Imam Malik ada menegaskan, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Siapa yang hanya belajar fiqh, siapa yang hanya beramal dengan fiqh, tidak beramal dengan tasawuf, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Orang yang fasik ini artinya orang yang berdosa besar. Seperti orang-orang Yahudi disebut dalam Quran, fakazirun minhum fasikun. Kebanyakan orang Yahudi itu fasik, melakukan dosa besar. Sampai sekarang pun kita nampak macam mana orang Yahudi melakukan dosa-dosa besar, jenayah yang tak nampak oleh pandangan mata kepala kita, tapi orang-orang Yahudi ini memang melakukan jenayah besar dalam pendidikan, dalam macam-macam. Mungkin pendidikan yang kita terima, ya, banyak dipengaruhi oleh pemikiran Yahudi. Kita tak tahu. Memang banyak, ya, pemikiran, pendidikan yang diterapkan di semua negara di dunia ini berasal daripada pengaruh pakar-pakar pendidikan Yahudi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi kata Imam Malik, siapa beramal dengan fiqh tak dicampur dengan tasawuf, dia jadi fasik, tak tahu dia. Macam dia sembahyang rajin, tapi hati ke lain, dia tak sedar. Bukan saja fasik, syirik pun tak tahu.
Saya boleh yakin tuan-tuan, pakai tangkal ni tak boleh bila saya belajar ilmu tasawuf. Sebelum itu tangkal biasa je, orang kampung. Terutamanya 13 Mei. 13 Mei itu saya baru mendaftar tahun 1 Universiti Maya. Jadi student tahun 1. Huru hara 13 Mei. Ya. Orang-orang kampung semua pakai selendang merah, pakai apa ni? Tangkal. Rakan-rakan pun semua belajar ilmu kebal, tak tahu. Tapi bila belajar ilmu tasawuf, Allah, rupanya ini semua boleh menyekutukan Allah Ta'ala. Nabi bersabda, man alaka faqad asraka. Siapa pakai tangkal, dia sesungguhnya telah menyekutukan Allah, keluar Islam. Dan sahabat dalam TV tuan-tuan, seorang saja Hindu masuk Islam, dan masuk Islam dia murtad balik, heboh seluruh negara. Baru seorang aja, sehingga ada ulama kata dah puluh ribu fail di pejabat agama tu dah sampai siling dah, orang yang keluar, orang yang murtad. Tapi kita diam-diam, kita murtad, kita tak tahu. Pasal apa? Pakai tangkal. Ini bukan cakap saya. Nabi menegaskan, man alaka faqad asraka. Siapa pakai tangkal, sesungguhnya dia telah menjadi seorang musyrik, terkeluar Islam. Oh, saya tak pakai ustaz, saya letak kat rumah. Ini sama saja. Kan saya dah sebut, ada sekarang ramai orang pakai tangkal dalam kereta. Takut aksiden. Ini kan sudah jadi syirik. Jadi kata Imam Malik tadi, siapa yang hanya beramal dengan fiqh, dia tak beramal dengan tasawuf, dia jadi fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Siapa beramal dengan tasawuf saja, dia tak beramal dengan fiqh, maka dia jadi zindik, terkeluar juga Islam. Zindik ini orang yang terkeluar di Islam. Pasal apa? Bila dia hanya beramal dengan tasawuf, tak ada fiqhnya, maka mereka ini tidaklah menepati sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sejarah Islam dulu dan sekarang, ada satu golongan yang dikenali dengan golongan batiniah. Orang yang dikenali sebagai orang yang berpegang dengan agama kebatinan. Mereka ini hanya beribadat menerusi hati saja. Mereka juga gunakan ayat Quran tadi, aqimis solah li dzikri, dirikanlah sembahyang untuk ingat aku. Jadi mereka kata, kami dah ingat Allah, tak payahlah sembahyang, kerana tujuan sembahyang ingat Allah. Kami dah ingat Allah dalam hati, sentiasa ingat Allah dalam hati, tak perlulah lagi nak buat sembahyang 5 waktu, yang wajib ke sunat tak perlu. Kan ini sama dengan orang yang apa itu, free thinker. Free thinker ni, mereka ni berkata tujuan agama adalah baik, aku dah baik, buat apa nak beragama? Jadi salah tuan-tuan. Lalu Imam Malik kata, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan dalam amalannya kedua-dua ilmu fiqh dan tasawuf, maka dia sampailah kepada hakikat yang sebenar. Sebab itulah kita wajib mempelajari ilmu tasawuf. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi sembahyang tadi ada 2 bahagian, pada zahir dan pada batin. Pada batin itu ialah melibatkan hati kita, rohani kita, aspek rohani kita. Itulah yang dinamakan khusyuk dalam sembahyang. Ingat Allah ketika kita mengerjakan sembahyang, itulah yang diistilahkan khusyuk dalam sembahyang. Dan Nabi sendiri pun ada menyebutkan bahawa khusyuk itu 2 bahagian. Yang ada yang berkaitan dengan tubuh kita, ada berkaitan dengan hati kita.
Pada satu hari Rasulullah SAW ketika duduk-duduk bersama beberapa orang sahabat, Nabi nampak seorang sahabat sedang semayang, agaknya semayang sunat. Nabi nampak sahabat yang semayang ini jari-jarinya menggaru-garu. Lalu Nabi bercakap, Nabi bersabda, "Lau khasi'a qalbuhu la khasi'at jawarihuhu." Rakan kita yang sedang semayang ini kalau hatinya khusyuk, nascaya anggotanya juga khusyuk. Jadi maknanya khusyuk itu ada yang melibatkan anggota kita, ada yang melibatkan hati kita. InsyaAllah kita orang Melayu, tuan-tuan, orang sebelah sini ni, bila sembahyang insyaAllah anggota boleh khusyuk. Kita tengoklah macam haji insyaAllah orang di Indonesia ke, di Malaysia ke, di Asia Tenggara ni, kalau sembahyang memang tak bergerak-gerak. Tapi orang-orang Arab bergerak dalam sembahyang tu biasa je. Betulkan serban lah, betulkan pinggang lah. Kita tengok orang Melayu ni khusyuk anggota insyaAllah. Memang jamin lah. Pasal itu pasal khusyuk anggota ni tak bergerak-gerak ni memang dititik beratkan dan memang kita sebagai orang Melayu memang beradab sopan. Dengan Allah pun jaga gerak. Cuma yang kita yang kurang pada kita ialah khusyuk di dalam hati. Kan Nabi kata tadi lau khasi'a qalbuhu, kalau saudara kita yang sembahyang ini khusyuk hatinya, la khasi'at jawarihu, nascaya seluruh anggotanya juga khusyuk. Jadi khusyuk dalam hati inilah yang kita perlu fahami. Khusyuk dalam hati ini tak lain tak bukan ialah ingat Allah. Siapa yang ingat Allah dalam sembahyang, maka dia khusyuk. Siapa tak ingat, dia tak khusyuk. Setakat mana dia ingat Allah dan sembahyang, setakat itulah khusyuknya. Dan itulah yang selalu dibincangkan oleh sahabat-sahabat. Kerana sahabat itu sangat peka tentang sembahyang mereka. Ada satu hari seorang sahabat mengadu pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, macam manalah sembahyang aku ni ya Rasulullah. Aku ingat Allah dalam sembahyang tu, asyik-asyik ingat, asyik-asyik keluar. Asyik ingat, asyik tidak. Keluar, masuk, keluar, masuk." Rasulullah bersabda, "Tak apa, engkau sembahyanglah macam tu." Ini jangan disalahpahamkan, tuan-tuan. Jawapan Rasulullah seorang yang bersifat fatanah, yang sangat bijaksana. Antara kebijaksanaan Rasulullah akan memberi jawapan yang sesuai dengan orang yang bertanya. Jadi jawapan Rasulullah SAW itu untuk orang itu, karena orang itu masih berkeadaan begitu, takkan nak dipaksa. Dalam ilmu tauhid kita tahu keadaan orang itu Allah tentukan macam tu. Biarkanlah macam tu sehingga Allah ubahkan, kurniakan kepada perkara-perkara, kepada yang lebih baik. Sebab tu Rasulullah kata tak apa, kau semayanglah macam tu. Lalu Sayyidina Ali yang ada ketika itu, dia pun macam menyampuk, "Ya Rasulullah, aku semayang boleh ingat Allah di awal hingga akhir, tak ingat yang lain ya Rasulullah." Jadi yang kita mahu ialah macam Sayyidina Ali, bukan macam sahabat tadi. Lalu Rasulullah SAW, inilah kebijaksanaan Rasulullah, tuan-tuan. Rasulullah lalu bersabda, "Ya Ali, kalau engkau boleh semayang 2 rakaat dari awal hingga akhir ingat Allah saja, aku akan hadiahkan jubah aku yang ini." Rasulullah bercakap itu. Sayyidina Ali pun segera semayang. Bagi salam saja Sayyidina Ali kata, "Ya Rasulullah, betul. Dari awal hingga akhir aku boleh ingat Allah semata-mata. Cuma ya Rasulullah, ketika aku rukuk rakaat kedua, ketika itu aku terlintas ingat jubah yang kau janjikan." Jadi
Jadi apa yang kita nak tiru ialah khusyuknya Sayyidina Ali, iaitu ingat Allah di awal hingga akhir. Kalau kita ingat sedikit-sedikit yang lain itu tidak apa. Maksud saya tuan-tuan, maksud kita semua ialah supaya kita sembahyang itu dapat khusyuk. Kalau tak boleh pun, mudah-mudahan di satu masa ke satu masa Allah Ta'ala boleh tingkatkan khusyuk kita dalam sembahyang. Kerana Allah saja yang boleh membantu kita khusyuk dalam sembahyang. Tapi usaha ikhtiar itu terpulanglah kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, khusyuk ini memanglah ingat Allah. Di dalam Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Alam ya'nil ladhina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Adakah orang-orang mukmin itu merasakan masanya belum sampai lagi untuk mengkhusyukkan hati bagi mengingati Allah dan baca Quran? Dengan sendirinya ayat ini menerangkan kepada kita dua amalan yang boleh membantu hati kita khusyuk, ialah membanyakkan zikrullah dan membaca Quran di luar sembahyang. Siapa di luar sembahyang membanyakkan zikrullah dan baca Quran, menghabiskan masa berzikrullah dan baca Quran, dengan sendirinya hatinya akan terbentuk menjadi hati yang khusyuk. Bila sembahyang, tentulah lebih khusyuk lagi. Tuan-tuan dan puan sekalian, perkara lain yang perlu kita ketahui ialah tentang niat dalam sembahyang, juga niat dalam ibadat-ibadat lain. Tapi malam ni kita tumpukan pada niat dalam sembahyang. Tadi sudah saya sebutkan, niat itu ialah gerak hati. Berdasarkan kepada apa yang diterangkan oleh ulama mengenai hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwasanya amalan-amalan itu dengan niat-niat, dan seseorang itu akan dapat kebaikan daripada amalannya setakat mana yang telah diniatkan. Sudah saya terangkan tadi, al-a'mal, amalan ialah kharaqatul jismi, gerak tubuh kita. Wan niyatu, niat itu ialah kharaqatul qalbi, gerak hati. Ini saya nak betulkan kita perlu membetulkan kepahaman kita tentang niat dalam amalan, khususnya niat dalam sembahyang. Kita rata-rata diberi kepahaman bahawa niat dalam sembahyang itu hanyalah ketika takbiratul ihram saja. Sebenarnya niat mengerjakan sembahyang ketika takbiratul ihram itu niat mengerjakan sembahyang. Kalau itu saja gerak hati dalam sembahyang, senang tuan-tuan. Macam sembahyang maghrib tadi, usolli fardul maghribi salasa rak'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saja aku sembahyang fardul maghrib 3 rakaat makmum kerana Allah. Habis. Tapi oleh kerana niat itu gerak hati tuan-tuan, maka maksud niat itu bukan itu saja. Kalau itu saja maksud niat, kita sudah kecilkan makna niat itu. Sedangkan niat itu gerak hati. Sebelum sembahyang pun ada gerak niat. Memulakan sembahyang pun ada gerak hati. Sebelum ada gerak hati, memulakan sembahyang ada. Sesudah takbiratul ihram pun ada, sampai bagi salam. Selepas bagi salam pun ada gerak hati kita. Kalau kita gunakan kata-kata Sayyidina Ali tadi, gerak hati dia daripada mula sampai akhir ingat Allah saja. Memanglah betul apa yang diajar, apa yang kita pelajari, apa yang disebut dalam kitab-kitab fiqh, niat sembahyang itu
dalam mazhab Syafi'i hendaklah dilakukan ketika mengangkat takbiratul ihram. Itu betul. Cuma kalau kita faham itu saja niat, nanti kita tak jaga gerak hati kita selepas takbiratul ihram. Sedangkan selepas takbiratul ihram tu kita terus jaga gerak hati kita, jangan ke lain, Allah saja. Bagi salam pun jangan ke lain, Allah saja. Itu yang dimaksudkan. Ini pun tuan-tuan saya dapat faham apabila saya belajar ilmu tasawuf. Sebelum itu yang saya faham niat itu ketika takbiratul ihram saja. Kita perlu jaga hati kita. Sebelumnya tak perlu, sesudahnya tak perlu, lepas salam lagi tak perlu. Sebelum kita mengerjakan sembahyang ini tuan-tuan, kan kita dah ada gerak hati kita. Macam tuan-tuan datang malam ni, saya fikir pukul 6 petang tadi pun dah teringat. Itu dah gerak hati. Oh, ada kuliah tasawuf di Masjid Al-Kausar. Tuan-tuan pun berhenti kerja, kalau di pasar cepat-cepat balik, itu kan dah gerak hati tu. Mandi, bersuci, pakai, segera datang kemari, masuk ke surau ni, mungkin semayang taubat ke, semayang hajat ke, ya, zikir sebentar, membaca Quran, ya, untuk menunggu masuk waktu. Ini semua dalam kitab fiqh dinamakan rabithah hati. Amalan-amalan yang boleh membantu hati kita untuk khusyuk di dalam sembahyang nanti. Ya. Bila lepas takbiratul ihram pun kita ingat Allah saja. Apa yang kita ingat? Diperintah oleh Allah, wad'uhu khaufan wa tama'ah. Lepas takbiratul ihram tu kita hendaklah ingat 4 perkara. Wad'uhu khaufan wa tama'ah. Ini firman Allah Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tam'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Janganlah kamu buat kerosakan dengan melakukan dosa-dosa seperti dahulu, sesudah Allah baiki muka bumi ini dengan diutuskan Nabi Muhammad SAW. Muhammad SAW telah mengajar kamu jalan yang benar, jalan yang baik, maka kamu jangan jadi jahat semula. Wad'uhu khaufan wa tam'an, hendaklah kamu berdoa, beribadat kepada Allah dalam keadaan hati kamu takutkan kepada kebesarannya dan penuh mengharap rahmatnya semata-mata. Ya. Jadi sebab itulah berdasarkan ayat ni, wad'u khaufan wa tam'a, selepas kita takbiratul ihram tu hendaklah kita ingat 4 perkara. Pertama, ingat nama Allah. Kedua, ingat wujudnya Allah. Kan biasa saja tuan-tuan, bila ingat nama, ingat rupa dia, ingat apa wujud dia. Kita ingat anak kita si Fulan misalnya, ingat nama dia. Lepas tu kan ingat wujud dia, anak kita ni kat mana? Oh, kat sana. Ingat nama dia, ingat wujudnya, ingat sifat-sifat keagungan Allah. Allah Tuhan kita ini mempunyai berbagai sifat keagungan. Bukan Allah kalau tak agung, raja pun agung. Allah Maha Agung, Akbar, Allahu Akbar, Maha Agung. Hendaklah kita, yang ketiga, ingatkan keagungan, sifat-sifat keagungannya. Wa tam'a, hendaklah kita ingat sifat-sifat kesempurnaan. Allah Tuhan kita itu sempurna, sifat-sifatnya sempurna. Jadi lepas takbiratul ihram, lepas kita berniat mengerjakan sembahyang, hati kita itu ingat di 4 perkara ni. Allah, Allah, Allah dalam hati terus ya. Allah, Allah, Allah. Sebab itu tuan-tuan, ada setengah orang sembahyang jarinya bergerak-gerak. Dulu saya pembeli, kenapa jari bergerak-gerak? Sakit ke? Rupanya membantu hatinya zikir Allah, 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 Allah. Pelan-pelan, kadang tak nampak pun,
tekankan saja. Kerana kita perlu kepada bantuan. Tasbih itu membantu. Saya selalu dah sebut murid-murid saya, cuba tengok TV, jangan pakai tasbih, jangan pegang tasbih. InsyaAllah kita betul-betul masuk TV. Kalau kita tengok TV, kita pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, insyaAllah kita tak masuk TV. Kita ingat Allah. Jadi kita perlu bantuan. Jadi ingat namanya, ingat wujudnya, ingat sifat keagungannya, dan ingat sifat kesempurnaannya. Inilah yang boleh membentuk kita khusyuk dalam sembahyang. Ya. Dan dalam ilmu tasawuf ini dinamakan zikir dan muraqabah. Di dalam Quran zikir dan tafakkur. Mungkin tuan-tuan ada yang syak, ada yang mengatakan dalam hati, ini ustaz dia pandai-pandai saja, mana ada Nabi nak ajar. Cuba kita dengar dalam Quran zikir dan tafakkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Orang-orang ulul albab itu ialah mereka yang sentiasa berzikrullah dalam apa juga keadaan mereka, berdiri ke duduk, berbaring. Sambil mereka berzikir, mereka tafakkur. Quran, Allah, dalam Quran Allah ajar kita zikir dan tafakkur. Yang saya sebutkan tadi, ingat Allah selepas takbiratul ihram tu kita gunakan zikir dan muraqabah atau zikir dan tafakkur. Macam Sayyidina Ali tadi, zikir dan tafakkur. Apa makna zikir dan tafakkur ni tuan-tuan? Zikir itu ingat nama dia Allah, Allah, Allah. Tafakkur itu ingatkan wujudnya. Ingatkan wujudnya, ingatkan sifat-sifat keagungannya, ingatkan sifat-sifat kesempurnaannya. Katalah zikir itu dalam hati, Allah, 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 Allah. Karena ini disebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Hendaklah kamu ingat, sebut nama Tuhan kamu dalam hati kamu. Allah, Allah, Allah. Zikir itu dalam hati. Tafakkur itu pada akal kita, pemikiran kita, mindah kita. Apa yang nak kita fikir dalam kesedaran akal kita, wujudnya Allah yang wajib wujud, keagungan Allah dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita boleh tumpukan ini tuan-tuan, zikirkan nama dia dalam hati, kemudian ingatkan, sedar-sedarkan dalam mindah kita wujudnya, keagungannya dan kesempurnaannya, insya-Allah kita boleh khusyuk di dalam sembahyang. Inilah yang dikatakan juga, disebutkan juga oleh ulama tasawuf, adab kita kepada Allah yang paling mustahak, yang paling penting. Ingat namanya dalam hati, sedar wujudnya pada mindah kita, keagungannya dan kesempurnaannya. Sebelum saya belajar tasawuf pun saya tak tahu ni tuan-tuan. Saya sembahyang khusyuk macam mana? Ingat-ingatkan maknanya, makna bacaan-bacaan itu saja. Tapi bila belajar ilmu tasawuf rupanya lain. Khusyuk yang diajar dalam ilmu tasawuf lain. InsyaAllah nanti saya akan terangkanlah tentang pembahagian khusyuk. Jadi begitulah. Selepas kita takbiratul ihram tadi, dalam hati kita tu Allah, 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 Allah. Orang sebut Allah, Allah dalam hati ni tuan-tuan, ada yang terasa seluruh zahir dan batin semua penuh dengan kalimah Allah. Darahnya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, semua tenggelam dalam kalimah Allah. Malahan di luar ni pun dirasa macam hujan kalimah Allah.
Ini yang disebut dalam ilmu tasawuf zikir kulli jasad. Zikir seluruh anggota zahir dan batin. Kan saya dah sebut banyak kali juga ya, ada qasidah yang selalu keluar dekat radio pun ada, dekat TV pun ada. Astaghfirullah mimma siwallah wa kullu syai'in yaqulu Allah. Aku minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkanlah aku. Kalau dalam hati aku ini ada yang lain daripada Engkau ya Allah. Wa kullu syai'in yaqulu Allah. Tiap-tiap sesuatu itu mengucap Allah, 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 Allah. Siapa yang merasa begitu, itulah berarti dia sudah betul-betul dia mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Jadi dalam sembahyang itu dah diingat macam tu ya. Tenggelam dengan namanya, lalu barulah timbul wujudnya Allah itu dirasa, keagungan Allah itu dirasa, kesempurnaan Allah itu dirasa. Barulah itu khusyuk ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, akhir sekali lah ya, saya terangkan tentang tingkat-tingkat khusyuk ni. Tingkat-tingkat khusyuk sembahyang orang mukmin ini boleh kita lihat dari pembahagian orang mukmin itu. Setengah orang sufi membahagikan orang mukmin kepada 3 golongan, yaitu golongan awam, khawas dan khawasul khawas, seperti Imam Ghazali. Tapi ada juga setengah orang sufi membahagikan orang-orang mukmin itu kepada 4 bahagian, yaitu ditambah lagi 1 bahagian antara orang awam dengan orang khawas. Antara awam dan khawas ni ada satu lagi golongan yang dikenali dengan golongan salik. Sinalib lam kap salikun. Kitab Hidayatus Salikin, bilangan banyaknya plural daripada salik itu salikin, salikun. Nah, kalau orang Jawa dia suka nama ni salikin. Jadi kalau kita ambil yang 4 golongan tadi, awam, salik, golongan khawas dan khawasul khawas, maka khusyuknya sembahyang orang-orang mukmin itu dapat kita lihat, dapat kita bagikan kepada 4 bahagian ni. Pertama, khusyuknya orang awam. Siapa dia orang awam? Selalu sudah saya sebutkan dalam kuliah-kuliah yang lepas. Orang awam itu ialah orang yang hatinya lalai. Hatinya dalam keadaan lalai, dalam keadaan ghaflah dalam bahasa Arabnya. Ghimfa lam tak marbuta, ghaflatun. Nah. Jadi siapa saja yang berhati lalai, dia adalah awam. Sekalipun dia mufti, sekalipun dia mufti Malaysia, sekalipun dia mufti Mesir, kalau hatinya lalai, dia awam. Sebab yang diukur, apa ukuran yang digunakan oleh ulama tasawuf ialah keadaan hati ya. Kalau seorang mukmin tu hatinya lalai, maka dia awam. Seorang salik, golongan salik ialah orang yang hatinya sudah diubah oleh Allah daripada lalai kepada jaga, daripada ghaflah kepada yaqadha. Yaqadhat tak marbuta, yaqadhatun. Diubah oleh Allah disebabkan orang ini sentiasa ingat kepada Allah, ingat kepada Allah, berzikir terus menerus, maka Allah SWT hidupkan hati dia, jagakan hati dia, ubahkan daripada lalai kepada yaqadhah, kepada sadar. Orang sufi menjelaskan kepada kita, membantu kita nak memahami perbezaan antara orang yang hati ghaflah dengan hati yaqadhah, atau perbezaan antara orang yang hatinya lalai dengan hati sedar. Seperti juga
orang yang tidur dengan orang yang jaga. Macam mana kita nampak setiap masa, ya, orang yang tidur dengan jaga macam mana? Orang tidur dengan orang jaga tentulah berbeza. Begitulah juga hati yang ghaflah dengan hati yang yaqadah, atau hati yang lalai dengan hati yang sedar. Bezanya macam tu. Kalau kita nak tahu, ya, orang yang hati lalai, betul-betul lalai ni, kita jalan-jalan dekat bandar kat mana ada apa itu kaunter jual nombor ekor, ada orang Islam yang sedang khusyuk nak beli apa nombor ekor, itulah orang yang berhati lalai. Itu contohnya. Dia orang ni bukan tak tahu haram, bukan tak tahu itu dilarang, tahu. Tapi kerana hati lalai, maka ambil juga nombor ekor. Siapa-siapalah yang sedang buat maksiatnya, itu hati lalai. Tapi dalam ilmu tasawuf, ulama tasawuf menerangkan begini, walaupun kita nampaknya dah faham apa makna ghaflah, apa makna lalai, selagi kita tak dikurniakan oleh Allah dengan diubahkan hati kita daripada ghaflah kepada yaqadah, maka kita tak akan faham apa itu lalai, apa itu sedar hati, apa itu ghaflah, ghaflatul qalbi, apa itu yaqadatul qalbi. Hanya orang yang dikurniakan oleh Allah perubahan hati daripada ghaflah kepada yaqadah saja yang faham apa makna ghaflah, apa makna yaqadah. Kalau tidak, tak faham. Dari segi bahasa faham. Awak faham tak makna lalai? Faham. Awak faham tak makna jaga hati? Faham. Dari segi bahasa faham, tapi dari segi pengalaman dia tak faham. Kerana itu perlu kepada zaukun ruhiyun, rasa dalam roh kita, rasa dalam hati kita. Bila hati kita ni, tuan-tuan, dalam keadaan lalai, satu masa Allah ubahkan kepada jaga, pada masa itu kita akan dapat satu pengalaman yang hebat. Yang hebat, tuan-tuan. Biasanya orang yang diubahkan hati oleh Allah daripada lalai kepada jaga ni, biasanya dia akan menangis, kadang meraung. Sebab apa? Ketika itu dia baru sedar tentang wujudnya Allah. Yang selama ini dia percaya Allah itu ada, tapi dia tak rasa. Pada masa itu dia rasa wujudnya Allah Ta'ala. Bukan saja melolong, bukan saja menangis, tapi bercampur-campurlah perasaan. Ada rasa syukur, ada rasa takut dan sebagainya. Sebagaimana yang diceritakan dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nazzala ahsana hadisi kitaban mutasyabihan masaniya taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah menurunkan sebuah kitab, yaitu Quran, yang ayat-ayatnya mutasyabih dan kadang-kadang berulang-ulang. Taqsairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, menggeletar seluruh anggota orang yang takutkan, orang yang hatinya takutkan kebesaran Tuhannya Allah. Siapa dia? Antaranya ialah orang yang hatinya lalai tadi, kerana dia berzikir, Allah ubahkan dari lalai kepada jaga, maka dia terasa wujudnya Allah, keagungan Allah. Hatinya rasa takut, lalu menggeletarlah, menggigil kesejukan dan lemah seluruh anggota. Ini diterangkan oleh Allah dalam Quran. Pengalaman seperti ini dialami oleh Nabi Muhammad SAW bila Jibril menemuinya kali pertama ketika Nabi bertahanus di atas bukit atau Jabal Nur dalam Gua Hira. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Jadi yang ketiga ialah golongan khawas. Khawas ini ialah orang yang hatinya sudah kuat ingatannya kepada Allah. Nah, istilahnya khudur ma'allah. Allah itu, kalimah Allah itu terlalu hadir dalam hatinya. Dan golongan keempat ialah khawasul khawas, ialah orang yang hatinya ingat Allah saja. Inilah biqalbin salim yang disebut dalam Quran, illa man atallaha biqalbin salim yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu ialah satu hari di mana harta, anak-anak, pengikut yang ramai tidak memberi apa-apa manfaat kecuali siapa yang datang kepada Allah biqalbin salim. Qalbin salim itu ialah hati yang hanya ada Allah saja. Yang di dalam hati itu hanya ada Allah saja. Inilah khawasul khawas. Jadi khususnya orang awam ni tuan-tuan, orang awam juga bila semayang dia cuba khusyuk juga, tapi khusyuknya itu didorong oleh ataupun melibatkan perkara-perkara yang zahir. Seperti tadilah, dia ingat-ingatkan makna bacaan, makna tasbih, dia cuba jaga gerak-geri dia, pandangan mata dia dan sebagainya. Ini khusyuknya orang awam. Maknanya orang awam itu memang tak boleh khusyuk dah. Kerana lalai macam mana? Dia tidur. Hari itu sudah saya sebutkan kata-kata Imam Ghazali, wa innaka fi hadzal alam naimun wa in kunta mustaiqidan wan nasu naimun fa idza matu intabahu. Imam Ghazali sebut kan. Tuan-tuan dah lupa lah. Saya sebut dah setahun lebih, Saya di haji pada bulan 10 tahun 2010, Ini dah bulan berapa? Bulan 4 tahun 12 tahun 2012. Dah setahun lebih sikit. Saya balik haji dulu, saya ingat ni, saya terangkan ni pandangan Imam Ghazali tentang alam malakut ni. Imam Ghazali kata, wa innaka fi hadzal alam naimun wa in kunta mustaiqidan. Kamu hidup di dalam dunia ini, tidur sekalipun kamu jaga. Maksud Imam Ghazali, walaupun kita dijaga ke sana kemari, ke pasar bekerja, tapi hati kita ni tidur. Wa in kunta mustaiqidan. Lalu Imam Ghazali dia minjam kata-kata Sayyidina Ali, wan nasu naimun fa idza matu intabahu. Manusia yang hidup ini sebenarnya tidur. Bila dah mati barulah sedar hati dia. Ya, sebab itulah orang awam memang tak boleh khusyuk dalam arti kata yang sebenar. Kemudian khusyuknya gulungan salik, oleh kerana salik ini, gulungan salik hatinya sudah jaga, maka dia sudah mula dapat khusyuk dalam sembahyang. Khusyuknya salik ini diistilahkan dengan khusyuk khaufin. Khusyuk ketika sembahyang menumpu hati, kerana khusyuk dalam sembahyang kerana hati rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ini orang salik, sesuailah dengan tadi, dengan apa yang saya ceritakan tadi. Hatinya sudah diubah daripada ghaflah kepada yaqadhah. Dia terkejut wujudnya Allah, keagungan Allah, dia menangis, dia menggetar. Jadi ini bila dibawa dalam sembahyang, dia terimbau baliklah rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bermakna gulungan salik bila sembahyang dia sudah ingat nama Allah, sudah ingat wujudnya Allah, sudah ingat kebesaran Allah. 3 daripada 4. Kemudian khusyuknya gulungan khawas diistilahkan dengan khusyuk khaufin wa raja'in.
Khusyuk hati mereka itu kerana takut kepada kebesaran Allah, dan hatinya juga penuh mengharap rahmat Allah semata-mata. Jadi sudah lengkap, ada 4 perkara. Khusyuknya khawas ni. Sudah ingat nama Allah, sudah ingat wujudnya Allah, sudah ingat keagungan Allah menjadikan dia hatinya takut, dan sudah ingat kesamaan Allah menjadikan hatinya penuh berharap kepada rahmat Allah semata-mata. Akhir sekali tuan-tuan, khusyuknya golongan khawasul khawas. Ini diistilahkan khusyu'u farhin wa sururin. Khusyuk hati kerana hati suka dan gembira. Pasal apa orang khawasul khawas ni ketika sembahyang hatinya suka dan gembira? Khusyuknya itu suka dan gembira karena mereka merasa benar-benar seperti yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda memandangnya. Jadi golongan khawasul khawas ni bila mereka sembahyang betul-betul mereka ni berasa menghadap Allah. Kalau mereka ni sembahyang di sekeliling Kaabah, Kaabah pun rasa tak ada. Yang ada hanya Allah saja. Jadi bila berasa berdepan dengan Allah, inilah merasa bahagia. Jadi orang khawasul khawas tu bila sembahyang rasa bahagia. Itulah puncak kebahagiaan orang mukmin di dunia ini, yang dianggap sebagai surga dunia atau jannatul ajilah, surga yang sekarang. Sebenarnya kita pun sudah ada juga tuan-tuan ciri-ciri ini, tapi dalam bentuk yang zahir, bacaan. Dalam doa iftitah kan ada. Bismillahirrahmanirrahim. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya, ini itu maknanya sesungguhnya aku, wajah tu aku menghadapkan muka aku, tubuh aku, zahir dan batin aku, lilladzi fataras samawati wal, untuk Allah, Allah yang mencipta langit dan bumi. Tapi di lidah saja, di lidah saja tuan-tuan. Sebab apa tak belajar tasawuf? Kalau belajar tasawuf dulu, sebelum belajar tasawuf sama saja saya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal hanifan musliman, hingga akhir. Tapi bila belajar tasawuf rupanya lain. Ini yang dinamakan kalau dalam tasawuf wukuk qalbi tadi. Wukuk qalbi, hati hanya ingat Allah saja, berdepan dengan zat Allah yang tak boleh dirupa, yang tak boleh dikenal, tak boleh dibanding, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamislihi syai'un, tak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Itulah kita hadap dalam sembahyang. Jadi orang khawasul khawas tu mereka merasa berdepan dengan zat Allah yang laisa kamislihi, sehingga mereka rasa gembira, suka. Sebab itu mereka kalau sembahyang tak penat-penat, tak puas-puas, kerana suka. Kita ni kegembiraan kita apa? Melancung. Melancung tempat-tempat yang indah-indah sehingga leka. Ada orang bercerita saya, dia naik mana tu? Menara Kuala Lumpur. Oh, seronoknya. Ada yang bercerita pergi ke Sunway Lagoon pun, oh seronoknya. Tapi saya tak pernah pergi lah. Nak pergi juga lah tu masa nanti. Jadi tuan-tuan, kita ni bila melancong lah seronok lah dengan makan minum. Tapi khawasul khawas ni puncak kebahagiaan, keseronokan mereka ialah dalam sembahyang. Khusyuk ini juga tuan-tuan diistilahkan khusyuk qurratu ain.
Ini istilah yang digunakan oleh Nabi. Nabi ada bersabda, salah satu 3 perkara yang aku sangat suka ketika aku hidup di dunia ini ialah qurratu aini fis solah. Qurratu aini fis solah. Jadi Nabi ketika sembahyang itulah puncak kebahagiaan hidup Nabi. Yang ini dijanjikan oleh Allah dalam Quran bagi umat-umatnya juga, bagi umat Nabi Muhammad juga. Bismillahirrahmanirrahim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang takutkan kebesaran Tuhannya Allah, 2 surga. 2 surga ni tuan-tuan, bukanlah besok di akhirat besok kita ada 2 surga, bukan macam tu. Jannatan ini 2 surga ini ditafsirkan oleh ulama tafsir dan ulama tasawuf dengan makna 2 surga ini. Surga yang pertama ialah jannatul ajilah. Maknanya surga ketika hidup di dunia ini. Yang keduanya jannatul ajilah, surga besok di akhirat, iaitu memandang Allah dengan mata kepala. Di dunia ini merasa wujudnya Allah dengan rohani, dengan hati, seolah-olah memandang Allah, kata Nabi. Sebab itulah Nabi bila dia sembahyang, memang dia seolah-olah mandang Allah, bukan mandang betul, seolah-olah. Sebab itulah Nabi rasa bahagia. Qurratu aini fis shalah. Asal qurratu aini, tuan-tuan, qurratu ainin ni kalau dalam budaya Arab ialah, kalau kita lah, maknanya cahaya mata. Cahaya mata. Dan dalam budaya Arab, salah satu maksud qurratu ain tu dia ialah anak kecil bagi ibunya. Kita juga lebih kurang enggak. Anak kecil bagi seorang ibu adalah dianggap qurratu ain bagi ibu itu. Dalam dunia hidup si ibu tadi, manusia yang paling disayangi ialah anak kecilnya. Hingga suaminya dia pun tak sayang macam tu. Kalau suami mati pun tak gila. Tapi anak kecil mati ramai orang gila. Pasal apa? Sayang sangat. Jadi si ibu tadi bila tengok si anak kecil, itulah puncak kebahagiaan dia. Sebab itu saya pernah ceritakan dulu bila Jibril alaihissalam melawat Nabi Allah Yusuf di penjara di Mesir, kata Jibril, ya Yusuf, aku baru balik melawat ayahandamu. Ayahandamu buta dua-dua mata kerana kehilangan kau. Kesian. Jadi Nabi Allah Yusuf tanya, wahai Jibril, apakah yang didapat dari Allah? Jibril kata dia dapat pahala yang tak boleh didapat dengan apa juga ibadat yang dilakukan. Pahalanya sangat besar. Nabi Allah Yusuf tanya, sebesar mana pahala yang diterima oleh ayahandaku? Kata Jibril, sebesar pahala yang diterima oleh 100 orang ibu yang masing-masingnya kematian anak kecil. 100 ibu ni kematian anak kecil dapat pahala-pahala tu campur semua, macam itulah besarnya pahala yang diterima oleh ayahanda Nabi Allah Yusuf AS, kerana penderitaannya diuji oleh Allah dengan kehilangan Nabi Yusuf AS. Ini sebenarnya sebagai pengajaran, tuan-tuan, pengajaran. Kan kita dah belajar itu, ada jenis orang dengan senang tak boleh sampai kepada keridaan Allah, maka diambillah kesenangan itu diganti dengan bala.
Bila balak baru dia astagfirullah, astagfirullah, dia boleh sampai. Ada orang dengan balak dia tak boleh sampai, maka Allah buangkan balak, ganti dengan kesenangan, boleh sampai. Ada juga manusia balak boleh tak boleh sampai, senang pun tak boleh sampai. Senang pun tak boleh sampai, susah pun tak boleh sampai. Ada juga jenis manusia macam tu. Jadi itulah khusyuk orang khawasul khawas inilah khusyuk yang sebenar-benarnya. Mereka inilah orang yang digelarkan oleh Nabi sebagai orang yang sampai ke derajat ihsan. Mereka inilah orang-orang muhsinin. Sebab itu disebut dalam Quran tadi, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu sangat hampir kepada golongan muhsinin. Setakat inilah tuan-tuan untuk malam ni. Mudah-mudahan sikit sebanyak dapat membantu kita berusaha sungguh-sungguh memperbaiki sembahyang kita, membentuk, mudah-mudahan Allah SWT bantu kita dapat membentuk hati kita khusyuk di dalam sembahyang. Apa yang penting ialah kita banyakkan zikir dan baca Quran, kerana itulah dua amalan yang dapat membantu menyegerakan hati kita berubah daripada lalai kepada sedar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana warhamna wa li abaina li ummahatina li ikhwanina li akhwatina li muallimina li masyayikhina ولجل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسألك ايمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا واملا صالحا متقبلا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسألك ان ترزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا بتعب ولا مسقط وغصب ولا نصب انك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة القراءة البيضاء. اللهم اجعلنا مستقيما ولا تجعلنا سقيما ولا حق. اللهم من علينا بالتامة استقامة على شريعة القراءة البيضاء. اللهم افتح علينا أكمل الفتوح واشرح صدورنا والشرور. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وعلى آله الأزهار وأسبل الأحيار وسلم تسليما كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا رحمن رحيم يا هادي المضلين يا ناصر المسلمين ويا رحم الضعفاء والمساكين اجعلنا من أوليائك المتقين واخصنا في زمرة المقربين وارزقنا خير الدارين وفقنا من شر كونين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.